Assalamualaikum dan salam sejahtera khususnya kepada pensyarah kursus Kaedah Mengajar Bahasa Melayu iaitu Miss Nur Isati. Saya Muhammad Nur Nabil bin Rahman dan dalam video ini saya ingin berkongsi pandangan saya terhadap kesan kekurangan pengetahuan ataupun kemahiran pedagogi dalam kalangan guru serta apakah usaha yang perlu diambil untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan ataupun kemahiran pedagogi ini. Baiklah, sebagai seorang bakal guru bahasa Melayu, saya percaya bahawa pemahaman terhadap pedagogi yang sesuai sangat penting dalam menarik minat murid. Menurut Cik Aris Othman, pengetua SMK Terusan baru-baru ini, beliau ada mengadu kepada saya bahawa murid hari ini cepat bosan kerana tidak fokus dalam kelas. Jadi, adakah murid-murid ini malas belajar? Sebenarnya bukan begitu. Sebaliknya, cara pengajaran kita mungkin tidak seiring dengan cara mereka belajar. Oleh itu, mari kita fahami siapakah sebenarnya murid-murid kita pada hari ini. Murid kita yang terdiri daripada murid sekolah rendah dan menengah pada hari ini, mereka ini ialah terdiri daripada golongan generasi Z dan generasi Alpha, di mana mereka ini mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza kerana mereka membesar dalam dunia yang berbeza dengan kita. Generasi Z, mereka membesar dalam era digital yang berkembang pesat, manakala generasi Alpha pula generasi pertama yang sepenuhnya dikelilingi oleh teknologi maklumat dan komunikasi ataupun yang kita kenali ICT. Seterusnya, mari kita lihat dua video klip yang sempat saya rakam di atas kebenaran pengetua SMK Terusan. Video klip ini menunjukkan situasi di mana kelemahan pedagogi akan mempengaruhi pembelajaran murid. Video klip pertama iaitu kekurangan kemahiran pengurusan bilik darjah, di mana seorang guru masuk ke kelas dan beliau cuba mengajar tetapi kelas bising dan tidak terkawal. Guru tersebut terus bercakap tanpa menghiraukan keadaan kelas dan menyebabkan sebahagian murid tidak fokus dan akhirnya tidak memahami pelajaran. Misalnya di sini, murid yang ingin belajar terganggu dengan suasana bising daripada murid yang lain. Manakala guru pula mungkin mengalami stres dan kehilangan kawalan kelas. Pelajaran pula tidak akan berjalan lancar dan murid gagal mencapai objektif pembelajaran. Video klip kedua pula iaitu pembelajaran yang terlalu pasif dan tidak interaktif. Bayangkan, seorang guru mengajar hanya dengan menggunakan teknik chalk and talk, di mana beliau membaca buku teks yang panjang ataupun menggunakan papan putih tanpa sebarang visual, aktiviti interaktif atau soal jawab. Murid pula hanya akan duduk diam, mendengar dan mencatat tanpa sebarang rangsangan interaktif. Jadi kesannya di sini, murid akan cepat bosan dan kurang memberi tumpuan sepanjang proses PDP berlangsung. Konsep yang diajar juga akan menjadi sukar kerana tiada alat bantu mengajar atau bahan bantu mengajar yang konkret. Akhirnya, murid tidak berminat untuk bertanya dan kurang terlibat sepanjang proses PDP. Jadi, apakah cara terbaik untuk mengajar mereka ini supaya tidak mudah bosan? Mari, saya ingin kongsikan 3 strategi yang boleh kita gunakan dalam pengajaran. Strategi pertama yang kita boleh gunakan ialah pembelajaran visual dan interaktif. Sebelum itu, mari kita lihat contoh ini sebentar. Lihat, bagaimana kita lebih mudah memahami maklumat apabila ia dipersembahkan secara visual. Menarik, bukan? Generasi Z dan Alpha ini lebih cenderung kepada sesuatu yang berbentuk visual dan audio berbanding teks yang panjang. Mereka ini lebih suka ilustrasi, video dan animasi. Oleh itu, kita boleh mengadunkan beberapa bahan bantu mengajar seperti infografik. Dalam subjek bahasa Melayu, kita boleh gunakan infografik untuk menerangkan jenis-jenis kata hubung dengan contoh ayat yang menarik. Kita juga boleh menggunakan kartun pendidikan. Dalam topik peribahasa, kita boleh menggunakan animasi pendek yang menunjukkan maksud dan penggunaan peribahasa dalam situasi harian. Kita juga boleh menggunakan pembelajaran berasaskan permainan interaktif. Misalnya, dalam pembelajaran tata bahasa, kita boleh gunakan kuis dalam talian seperti Kahoot,
quizzes, atau word wall untuk menguji pemahaman murid tentang imbuhan dan golongan kata. Hal ini supaya dapat menarik lagi perhatian mereka untuk terus terlibat dalam sesi PDP. Strategi kedua pula ialah kita boleh mengaitkan pembelajaran dengan dunia mereka. Hal ini kerana murid hari ini banyak menghabiskan masa di media sosial, permainan dalam talian, dan juga mereka ini sering dikelilingi dengan tren semasa. Jadi, bagaimana kita boleh menarik perhatian mereka dengan kaedah ini dalam pembelajaran bahasa Melayu? Kita boleh menggunakan elemen yang mereka kenali dan minati. Misalnya, dalam pengajaran Komsas, kita boleh menggunakan permainan Minecraft untuk meneroka dan menyusun semula kronologi cerita berdasarkan babak dalam novel yang dikaji. Kita juga boleh menggunakan dalam pengajaran tata bahasa di mana kita gunakan contoh ayat daripada lagu-lagu popular atau video TikTok sebagai bahan untuk membincangkan aspek penggunaan bahasa yang betul. Apabila pembelajaran dikaitkan dengan dunia mereka, mereka akan lebih tertarik dan berminat untuk bermotivasi belajar. Manakala strategi yang ketiga, kita beri murid autonomi dan kebebasan. Generasi hari ini, mereka ialah seorang explorers. Mereka ini suka untuk meneroka sendiri dan belajar melalui pengalaman. Oleh itu, kita perlu memberi mereka lebih banyak pilihan dalam pembelajaran bahasa Melayu khususnya. Misalnya, laksanakan pembelajaran berasaskan masalah, di mana murid boleh menganalisis isu penggunaan bahasa rojak dalam kalangan remaja dan mencadangkan langkah-langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu melalui pembentangan interaktif. Kita juga boleh melaksanakan projek kreatif, di mana murid boleh menghasilkan video pendek bertemakan kempen mencintai bahasa Melayu atau mereka mencipta infografik mengenai kesalahan bahasa yang sering dilakukan dalam komunikasi harian. Selain itu, kita juga boleh melaksanakan pembelajaran kolaboratif, di mana murid boleh bekerja dalam kumpulan untuk menghasilkan pementasan drama pendek berdasarkan teks Komsas yang dipelajari. Jadi, dengan memberi murid kebebasan dalam pembelajaran, mereka akan lebih terlibat dan bersemangat untuk meneroka ilmu dengan cara yang mereka suka. Tuntasnya, sebagai seorang pendidik, saya sedar bahawa pengajaran yang efektif bukan sekadar menyampaikan maklumat, tetapi ia juga bagaimana kita menyampaikannya. Itulah pedagogi yang sebenar. Setiap guru yang ada di negara ini memerlukan latihan semula tentang perkembangan terbaru dalam bidang kurikulum supaya mereka ini tidak ketinggalan di telan zaman. Dunia pendidikan juga sentiasa berkembang dari semasa ke semasa dan guru perlu sentiasa bersedia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini melalui latihan dan inovasi dalam pengajaran. Jika kita memahami murid kita dan menyesuaikan pedagogi dengan gaya pembelajaran mereka, kita boleh menjadikan bilik darjah sebagai tempat yang lebih menarik dan selesa untuk mereka. Oleh itu, sebagai guru masa hadapan, adakah kita bersedia untuk menghadapi perubahan ini dan mencipta sesuatu yang lebih baik demi pembangunan insan dan masa depan pendidikan, agar kemenjadian murid itu tercapai? Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih kerana menonton video refleksi saya. Semoga bermanfaat. Bye.